Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey sahabat, selamat jumpa kembali dengan saya Ahmad Amilawi. Okey sahabat, hari ini 2 hari bulan 3 sahabat hari Senin, dan saya baru start semula ke laut. Yang lepas saya tak turun sebab air terlampau masin sahabat jadi hujan tak ada sebab musim kemarau. Jadi kita paksa cutilah. Kalau kita turun pun tak ada barang sahabat. Sebab air terlampau masin, memang mudahnya naik ke hulu sana. Sebab kalau ke hulu tu kita tak boleh nak pergi sebab sana nanti orang bising. Jadi kita puas sini saja. Jadi kalau air masin kita tak turun dah. Okey sahabat, ni saya baru lepas siap tekan belat Saya macam biasa daripada ujung tu sampai ke sini lah. Lepas tu sini bawa ke ujung tu sahabat saya, dia sambung. Macam itulah seterusnya, dan kita akan tarik malang karang lebih kurang dalam pukul 9 nanti. Air naik penuh, kita tarik sahabat Okey, mudah-mudahan saya ada rezeki besok sahabat. Doakan saja. Dengan itu kita jumpa lagi lah malang karang. Okey, mantap sahabat. Okey, tu ada merang-merang sahabat. Tu tadi dia dapat udang seekor sahabat besar. Tu jangan dia ada, besok pagi sudahlah. Kalau makhluk ni ada, udang kita semua kena makan dia lagi laju. Okey sahabat, jumpa lagi. Mantap. Okey sahabat, selamat pagi sahabat. Sekarang ni saya dah sampai dekat spot tempat kita pasang perangkap udang sahabat pasang belat. Dan ni sahabat saya dengan pungut tu di ujung tu, nampak cahaya lampu tu. Lepas tu kita perhatikan, tengok macam ada juga rezeki saya sahabat tapi air dah kering, jadi dia. Dan hari ni kita pungut udang mati je sahabat tu lambat sahabat udangnya. Tapi tak ada yang besar sangat semua sedang-sedang. Campur ikan lundu sahabat. Ikan lundu pun boleh tahan juga ni. Ikan lundu kita tak ambil sahabat Itu dia. Okeylah. Pukul 7 kita boleh cabut lah. Besar ni udang ni kemari lah. Tak ada depan ada. Jadi dia rata. Sekarang udang pandai dia nyusu air. Ini air paling lambat kering. Dia tak cepat ada air. Kali dia dah 2 kali kita kena potong dua ada tak ada dapat mensan tu dekat lampu saya tu tu dia dah tu tanah tak nampak.
laku pula ikan undu. Lalu sibuk nak ikan undu. Kita gerak nak turun di Tu kat kaki pula dah ni. kawasan. Ni sini. Tu. Tu ada seekor lagi tu. Tu. Lampu ni tak terang. Tu kat lampu saya tu. Tu. Ngaru pecah pula. Itulah cukup tadi tu. Ni. Kat lampu. Tu. Ni kat pancang satu. Tinggal dah lama tak. Tu. Ni yang besar lah. 2 ekor. Ni kat lampu saya ni. Ada 2 ekor tu. Tu belakang dia seekor. Nampak mata dia tu. Tu lah. Habis dia dah berumpun. Kat lengan lah tu. Lampu tu. Ni. Mana? Tu. Tengok betul-betul. Tu lah. Nampak. Bawa ikan ni. Dulu bawa ikan Banyak dia bawa ikan ni. Ikan. Ni, ni. Udang kecil ingat. Ini buat main tak ambil ni macam ni ni.
Buat main tak ambil.
Okey sahabat, alhamdulillah kita dah siap pungut Hari ni saya satu buah aja yang turun, adik saya belum turun. Mungkin hari ni dia baru turun lah, semalam dia ada hal, jadi dia tak dapat turun. Okey sahabat, ni dia hasil saya untuk hari ni. Ni udang tak berapa besar sahabat udang sedang-sedang dengan udang kecil. Dia lah dekat satu baldi ni. Lepas tu udang besar saya kurang dalam 2 kilo lebih, dekat 3 kilo. Ni dia. Alhamdulillah ada juga rezeki. Tapi hari ni kita tak jual udang hidup sahabat sebab jual udang mati saja. Tu yang datang tadi datang lambat sikit. Sebab jual udang mati ni tak payah nak awal-awal. Jadi kita dah siap pungut. Itulah rezeki untuk saya hari ni. Sahabat saya pun dengan siap-siap tu mandi. Kita pun nak basuh balik. Sekarang ni pun dah pukul 4.30 sahabat 4.30. Ada lebih kurang 1 jam lagi lah untuk sahur, dan saya akan balik cepat. Kita akan sahur sebab besok kita berpuasa. Okey, saya rasa setakat ni saya dulu untuk konten saya hari ni. Kita akan berjumpa semula lah di hari esok dan seterusnya. Dengan itu akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mantap sahabat. Bye bye.